Assalamualaikum. Hai adik-adik. Adik kreatif pada hari ini ialah rantai kertas. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah kertas warna, pensel, gunting, penyedut minuman, tali, pembaris dan lidi. Langkah pertama, lukis beberapa gambar bunga. Langkah kedua, gunting gambar tersebut. Langkah ketiga, terbalikkan bunga dan tebuk lubang pada bahagian tengah bunga menggunakan lidi. Langkah keempat, ukur penyedut minuman menjadi saiz 3 cm menggunakan pembaris. Langkah kelima, guntingkan penyedut minuman tersebut. Dan langkah terakhir, masukkan tali pada penyedut minuman dan silangkan antara gambar tadi dan hias mengikut kreativiti. Selamat mencuba adik-adik.